Assalamualaikum semua. Sekarang dah pukul 11 malam tapi saya kena juga buat video ni sebab Rubik yang saya nak unbox ni adalah Rubik yang sangat-sangat menarik, iaitu Rubik Weilong V11 ataupun versi ke-11. Rubik ni Yu Heng Wang baru je guna dapat pecahkan rekod dunia 3.91 saat average. Dan dekat dalam kotak ni Moyu ada bagi 4 version. Jom kita sama-sama tengok apa ada dekat dalam ni. Wow. Okey, dalam ni ada bagi macam-macam benda. Yang pertama sekali dia ada bagi Rubik yang sangat besar, Rubik 3x3 18cm. Rubik tu lebih kurang besar macam ni, tapi kali ni kita tak akan unboxing dulu sebab kita nak fokus dekat Weilong V11. Jadi dekat dalam kotak ni ada lagi satu ni Weilong V11. Dekat tangan saya ni saya boleh nampak ada 4 variasi dan memang Moyu cakap ada 4 variation. Mari kita tengok variasi apa yang ada. Alright. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Kotak dia lebih kurang sama saiz dengan Weilong sebelum-sebelum ni. Tak besar sangat. Disebabkan saya tak tahu apa maksud variasi-variasi dia ni. Jadi saya akan guna Google Translate dulu untuk baca apa yang dia tulis. Jadi yang pertama ni kita boleh nampak dia tulis. Ini adalah versi magnetic. Yang ini adalah versi magnetic UV. Ini adalah 8 magnet ball core UV. Dan yang ini adalah 20 magnet maglev UV. Kita akan tengok yang magnetic spring dulu. Yang ini adalah jenis frosted plastik kalau apa yang saya baca tadi. Jadi mari saya buka. Macam biasa akan ada gambar designer dia. Kita tengok tools dia adakah masih sama. Saya harap tools dia sama saja supaya tak banyak sangat tools. Tools masih sama macam WRM V10. Okey, satu benda kotak dia lain. Dia dah guna kotak yang jenis paruh-paruh macam ni. Dulu dua Luxina. Sekarang ni yang bawah dia warna putih dan atas dia Luxina. Dan tanpa buang masa, jom kita terus rasa Rubik dia macam mana. Ini adalah versi frosted. Wow. Wow. For you. Rubik ni variasi yang paling rendah. Tapi ini Rubik variasi paling rendah yang paling sedap yang saya pernah guna. Kalau anda tahu sebelum ni variasi yang paling rendah memang kurang sikit lah dia punya performance. Kalau yang ni harga dia murah, mungkin boleh jadi Rubik bajet terbaik sekali yang ada. Lagi satu korang boleh tengok kat sini. Magnet dia adalah jenis yang kita boleh nampak daripada dalam macam ni. Kita boleh nampak magnet dia daripada luar macam ni. Lebih kurang macam XT3 V1 juga. Saya suka dengan rasa rounded dia dan juga dia sangat-sangat stabil. Out of the box corner cutting memang dah padu. Tanpa buang masa, jom kita tengok versi yang kedua pula. Okey, ini adalah versi magnetic spring dan UV. Aksesori dia saya takkan tengok sebab ada kemungkinan sama je dalam dia. Ya Allah. Bagi saya daripada WRM V10, dia rasa dia lebih dekat dengan Super Weilong V2. Mungkin sebab ni lah Yu Heng Wang guna dia. Dan lagi sekali, out of the box memang corner cutting sangat-sangat power. Tensioning system dia memang sama tak ada berubah daripada WRM V10. Dan versi yang magnetic spring ni, dia memang tak ada repelling magnetic edge. Dan dia juga tak ada ball core. Dan kalau saya bandingkan dengan Super Weilong, yang ni adalah design Weilong V11 dan yang belakang ni adalah design Super Weilong. Korang rasa macam mana? Sama ke ataupun tak sama? Bagi saya nampak hampir serupa Cuma beza dia ni magnet luar, ini magnet kat dalam. Dan kita tengok corner dia pula. Corner dia pun nampak macam seakan-akan serupa. Bagi saya Weilong V11 ni so far nampak macam Super Weilong V2 yang simplified. Seterusnya kita nak tengok versi yang 8 magnet ball core pula. Saya rasa saya dah dapat idea apa idea di sebalik Weilong V11 ni. Mungkin dia sebenarnya adalah Super Weilong V2 yang telah disimplify. Sebab boleh kata design dia saya nampak hampir sama. Lagi sekali saya akan bandingkan dengan Super Weilong. Dari luar memang nampak sama. Kalau anda tengok design dia memang seakan-akan serupa saja. Ini adalah Weilong V11 versi 8 magnet ball core. Dan kita boleh tengoklah bila 8 magnet ball core dia tak ada repelling magnet edge. Tapi Super Weilong ada. Kalau betul lah ini adalah simplified Super Weilong V2 dan baguslah mungkin harga dia lebih murah. Untuk anda dapatkan Super Weilong V2 mungkin mahal sangat. Jadi dia keluarkan Weilong V11. Adakah macam tu? Satu juga yang bagus bila dia simplify ni, mungkin berat dia akan kurang lah.
sebab tak banyak mechanism adjustment. Adjustment dia kurang ya berbanding dengan Super Wei Long. Wow, ini adalah satu petanda baik sebab versi 8 magnet ball core ni dia menggunakan spring dan bukan maglev. Untuk orang macam saya, mungkin ini adalah rubik yang terbaik untuk saya guna. Jadi macam biasa kita tak nak buang masa, jom kita tengok variasi yang paling tinggi iaitu 20 magnet ball core. Yang ini saya expect mesti ada repelling magnetic edge dan juga mesti ada maglev. Yes. Pusing dia memang dah laju. Jadi saya dah tahu ini memang confirm maglev. Ini adalah versi yang sangat-sangat laju. Dan juga sangat-sangat terkawal. Walaupun saya rasa saya tolak masa tadi terlebih laju. Tapi tak sangka dia masih boleh dikawal. Okey, dan dia adalah jenis, yang ini adalah jenis 20 magnet ball core. Dalam dia menggunakan maglev. Kalau maglev dalam dia adalah warna hijau macam ni ya. Dia macam ni, nampak Ini adalah jenis maglev. Dan kalau saya bandingkan Wei Long V11 ni dan juga Super Wei Long V2, mari kita cuba tengok berat dia berapa banyak beza. Sebab yang Wei Long V11 ni dia kurang sikit adjustment system. Macam biasa gunakan penimbang kuih isteri saya. Ini adalah Super Wei Long V2, berat dia adalah 66 gram, sangat-sangat ringan. Dan ini adalah Wei Long V11. 62 gram, hanya 4 gram lebih ringan. Tapi memang boleh rasa ya 4 gram lebih ringan tu kalau kita main lama-lama. Okey, sekarang ni rubik ni belum break in pun lagi. Jom saya akan cuba dulu buat penyelesaian bagus ataupun tidak. Yup, memang tak ada masalah tu dapat kesusahan yang baik walaupun baru saja guna rubik ni. Bagi saya, kalau siapa yang dah beli Super Wei Long V2, mungkin dia tak perlu dah rubik ni. Tapi kalau siapa yang nak beli Super Wei Long V2 yang belum ada lagi, mungkin yang ini anda boleh cuba dulu sebab lagi murah. Dan itu saja konklusi saya untuk video kali ini. Komen dekat bawah pendapat korang. Korang sendiri pun dah tengok yang design dia memang sangat-sangat serupa. Dan inilah dia Wei Long V11.